Macam mana nak kumpul RM50,000 dalam masa 5 tahun tanpa rasa terbeban dan tanpa bergantung sepenuhnya pada simpanan tunai? Soalan ini datang daripada salah seorang penyimpan emas saya yang merancang nak beli rumah berharga sekitar RM500,000 dalam masa 5 tahun. Untuk beli rumah itu, beliau target simpan RM50,000 sebagai 10% deposit. Dan di sini strategi simpanan emas memainkan peranan. Saya sarankan beliau target simpan 60 gram emas melalui akaun emas GAP, Gold Accumulation Program. Caranya tuan-tuan sangat mudah. Simpan 1 gram emas sebulan selama 60 bulan. Iaitu 5 tahun konsisten, bukan paksa diri tuan-tuan. Harga emas hari ini sekitar RM619. Jadi tuan-tuan, 60 gram bernilai lebih kurang RM360,000. Dengan purata kenaikan harga emas sekitar 10% setahun dalam masa 5 tahun, nilainya tuan-tuan 60 gram emas ini berpotensi mencecah lebih RM50,000 cukup untuk dana deposit rumah tuan-tuan. Melalui GAP, tuan-tuan boleh simpan emas dalam GAP atau keluarkan dalam bentuk fizikal. Sama ada gold bar ataupun dinar, ikut keperluan dan matlamat tuan-tuan sendiri. Simpan emas ini sangat mudah, tanpa cas tersembunyi dan patuh syariah. Jadi tuan-tuan dah jelaskan penjelasan saya. Kalau tuan-tuan berminat untuk mulakan tabungan emas, tuan-tuan boleh isi beg biru di bawah ini untuk saya guide tuan-tuan satu persatu untuk mulakan simpanan emas. Semoga bermanfaat.